Jadi untuk seterusnya, untuk membongkar lagi berbagai kisah, isu Felda dan sebagainya lagi, marilah sama-sama kita dengar ucapan daripada Timbalan Presiden PAS, Tuan Haji Muhammad Sabu, yang juga akan menjadi komandan kepada Himpunan Oren Selamatkan Felda pada 14 hari bulan Julai yang akan datang di Ibu Negara Kuala Lumpur, untuk bersama dengan masyarakat Felda untuk bergerak daripada Masjid Wilayah Persekutuan menuju ke Istana Negara. Dengan ini saya dengan segala hormatnya persilakan Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS, untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang dihormati saudara pengacara majlis, Al-Fadhil Datuk Tuan Rahim Tuan Man, Ketua Penerangan PAS Malaysia juga Pesuruhjaya PAS Negeri, Timbalan yang dipertua PAS Kawasan, yang dikasihi Ketua Pemuda PAS Negeri Pahang, juga Ketua Pemuda Kawasan, seluruh pimpinan PAS Kawasan Kuala Kerau, pimpinan pemuda dan muslimat, tuan-tuan guru dan seluruh alim ulama, ahli-ahli dan para penyokong parti-parti dalam Pakatan Rakyat, seluruh para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini begitu bersejarah. Panjang saya datang ceramah di Jengka ni. Inilah pertama kali dapat di Jengka Pusat. Dan kehadiran saya yakin daripada seluruh penduduk di sini dan kawasan yang sewaktu dengannya. Hadirin yang dihormati sekalian, malam ini yang paling tak setuju tuan-tuan datang ni, ramai ni, ialah para peniaga. Sebab peniaga tak setuju orang ramai datang. Mereka tak boleh meniaga. Inilah yang berlaku dalam himpunan Bersih 1, Bersih 2, Bersih 3. Di mana peniaga di Kuala Lumpur tak setuju orang ramai datang. Peniaga dari sekalian dia suka kalau boleh ceramah malam ni, hujan lebat, orang tak ada. Dia jual ayam tebu laku kerana orang tak ada. Tak ada parti dalam dunia yang mengajar rakyat dia jadi bodoh melainkan UMNO. Betul ke tak? Saya ni round dunia banyak juga tak jumpa parti yang ajak rakyat jadi bodoh melainkan UMNO. Hadirin sekalian, menjelang Bersih 2, saya dipanggil oleh pihak Bukit Aman untuk berbincang hal himpunan itu. Timbalan Ketua Polis Negara dia kata, peniaga-peniaga di Kuala Lumpur tak setuju orang ramai datang. Saya kata kalau mereka tak setuju, kita kumpul peniaga yang tak setuju tu, kita hantar mereka pergi meniaga di Ulu Tembeling, tempat tak ada orang. Pegawai-pegawai bawah tu nak tergelak, tapi bos ada depan pakai tutup mulut begitu. Kemudian Ketua Polis Wilayah Persekutuan, Datuk Singh lah mengali. Dia kata nanti orang ramai masuk dalam kedai merosakkan harta orang ramai.
Itu mereka tak suka. Saya kata, Tuan, kalau Tuan melepaskan gas pembedih mata, kandang babi pun kami masuk. Belum tentu babi dengan kita siapa lari yang laju. Artinya orang masuk merata kedai itu kerana gas pembedih mata. Betul ke tak? Ada dalam dunia ni peniaga dia tak suka orang ramai datang. Rugi. Baru ni kita ada himpunan hijau di Alostar. Dalam stadium atas padang penuh, tempat duduk penuh, di luar ada lagi 2-30 ribu. Berjalan kaki jam 2 kilometer. Saya mendapat khabar peniaga-peniaga makanan, restoran dan jual makan di Alostar akan buat tunjuk perasaan. Mereka marah kerana barang makan mereka habis awal. Yang jual sup utara, selalunya sup Kedah. Kalau tempat ceramah mungkin malam ni pun dia datang. Selalunya supnya habis pukul 1, pukul 2 pagi. Hari itu sebelum maghrib dah habis. Dia cukup marah. Restoran mamak dipanggil Ali Nasi Lemak di Jalan Pegawai. Selalunya dia tutup 4 pagi. Hari itu dia cukup marah. Dia kena tutup sebelum maghrib. Berkawah-kawah nasinya habis. Dia marah. Begitulah peniaga-peniaga di sekitar stadium. Mereka akan buat tunjuk perasaan golek pungkok depan rumah Menteri Besar. Tak lama lagi, kerana mereka nak buat tunjuk perasaan, nak minta kalau boleh PAS buat himpunan hijau setiap minggu. Betul ke tak? Artinya orang ramai datanglah, mereka tu laku. Inilah sebuah parti dalam dunia yang mengajar rakyat jadi bodoh, ialah UMNO. Minta maaf lah Tok Empat. Nampak macam mana? Itulah parti yang tuan duduk dulu. Interview habis Kuala Lumpur tu, kami tak suka orang ramai datang. Dah. Orang yang hijrah internet lari dah. Aduk cakap tu berlaku lari, jangan. Hadirin sekalian, kita sebut bahawa kalaulah peniaga di Kuala Lumpur marah tak boleh meniaga, mereka kena tunjuk perasaan di depan Balai Polis Bukit Aman. Kerana lepaskan gas tu lah orang lari berselerak. Saya pun kena gas. Ayam tebu duduk tepi saya. Saya ambil ayam tebu, saya jual. Betul ke tak? Tak kira hak siapa dah. Pedih mata nak berjalan tak boleh. Ayam tebu pun ayam tebu lah. Artinya jawapan bersih 3, orang ramai datang tak boleh meniaga. Jawapannya himpunan hijau di Alostar. Betul ke tak? Orang faham. Jadi puak-puak tu pun diamlah ni, tak komplain lah dalam televisyen. Sebab kebodohan mereka telah terserlah. Itu baru apa mukadimah awal lah. Baru kita nak masuk tajuk. Hadirin yang dihormati sekalian, kita Parti Islam terlibat dalam pilihan raya dan mendukung demokrasi sejak ia ditubuh sampai lah. Kita mula bertanding sejak tahun 55. Walaupun kita sering kalah tak dapat kuasa di peringkat pusat, dapat kuasa di peringkat negeri, Kelantan dan Terengganu, kadangkala dapat, kadangkala hilang, kita tak mengubah agenda kita, iaitu melalui demokrasi pilihan raya. PAS tidak pernah menyerunya mengangkat senjata, menyeru ahli mengangkat senjata untuk mendapatkan kuasa. Kita setia dengan demokrasi walaupun ada gerakan Islam yang lain memilih mengangkat senjata. Kita
setia dengan demokrasi. Hadirin sekalian, PAS memang kuat. Kita biasa memerintah dua buah negeri, Kelantan dan Terengganu. Seorang. Sekuat-kuat UMNO tak pernah merintah seorang. Dia dulu dengan perikatan, sekarang dengan BN. Tapi PAS biasa memerintah satu parti sendiri, Kelantan Terengganu tahun 59. Cuma kebelakangan ni tahun 90 kita bersama Angkatan Perpaduan Ummah, tahun 99 Barisan Alternatif, sekarang ini Pakatan Rakyat. PAS kuat. Tetapi hadirin sekalian, bila kita masuk pilihan raya, orang nampak berapa parlimen kita nak menang, berapa DUN kita nak menang, berapa negeri kita nak dapat. Tak terbayang dalam fikiran PAS boleh mengambil alih pemerintahan pusat. Ini selama ini dalam pemikiran rakyat Malaysia. Satu lagi parti yang kuat, DAP. DAP kuat. Tapi dia, hadirin sekalian, hanya boleh menang di bandar-bandar. Dia cuba habis-habisan nak tawan Pulau Pinang tahun 86, tak berjaya. Artinya bila DAP masuk bertanding pilihan raya, tidak terbayang mereka akan ambil pemerintahan persekutuan. Parti yang baru muncul, Keadilan, yang muncul tahun 98. Kalau bertanding berseorangan, barangkali nak dapat mana-mana negeri untuk memerintah pun payah. Hadirin sekalian, oleh itu setiap kali pilihan raya, rakyat nampak BN kekal memerintah. Awak mic saya hilang suara Nak rosak suara tak boleh dah, malah esok dah lagi. Hadirin sekalian, setiap kali pilihan raya, BN confirm untuk memerintah pusat, parti-parti lain hanya untuk menang beberapa kerusi, untuk jadi pembangkang. Artinya pilihan raya untuk lanjutkan mandat kepada BN. Inilah pilihan raya di Malaysia. Yaitu, hadirin sekalian, pilihan raya hanyalah untuk memberi mandat kepada BN untuk terus memerintah. Tetapi bila PAS, DAP dan Keadilan bergabung, rakyat sudah lihat bahawa tahun 2008, 5 negeri jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Kelantan, Kedah, Penang, Perak, Selangor. Uni Popular di Semenanjung, Johor Bahru sampai Kanga, Pakatan Rakyat dapat 52%. BN dapat 46%. 2% lagi undi rosak. Artinya kita dah potong BN di Semenanjung. Mereka selamat dengan Sabah dan Sarawak. Oleh itu, bila datang pilihan raya ke-13 tahun ini atau tahun depan, rakyat dah nampak pilihan raya ini sama ada Pakatan Rakyat menang atau BN kalah. Dua tu yang tak boleh lari dah. Kerana rakyat dah nampak sudah ada alternatif ganti. Sebelum itu tak nampak. Saya pun tak nampak. Bila PAS pergi bersendiri, dulu kita duduk ceramah, duduk kempen, memang kita tak nampak boleh ambil alih Putrajaya. Tapi bila berlaku gabungan ini, rakyat sekarang dah nampak BN boleh ditukar. Sebab politik ni, hadirin sekalian, jangan lupa, di antaranya tanggapan, persepsi dalam otak. Inilah nasib Barisan Nasional sekarang. Kebetulan
kemudian pula UMNO mencipta teori Rahman. Dia yang mencipta teori itu, dia yang takut dengan teori itu. Teori Rahman iaitu Perdana Menteri Malaysia akan lengkap dengan nama Rahman itu. R pertama Tengku Rahman, A Abdul Razak, H Hussein On, M Mahathir, A Abdullah Badawi, N Najib. Lepas Najib ada lagi atau tidak Perdana Menteri daripada UMNO? Tak ada. Pokat Leo. Habis. Boleh. Mereka cipta teori itu, mereka takut dengan teori yang mereka cipta. Tok Guru Ni Aziz biasa hadir dalam 3 negeri ini. Apa ASER, ACAR tu? Menteri Besar Pahang, Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Terengganu. Dalam sembang tu, pemimpin UMNO kata, kita habislah takat Najib lah Perdana Menteri. Dalam duk sembang tu dia lupa Tok Guru Ni Aziz ada apa? Tok Guru Ni Aziz ni dengar, dia buat tak dengar. Artinya pemimpin UMNO pun tahu bahawa tarikh luput mereka setakat Najib Tun Razak. Faham ke ni? Saudara ahli UMNO yang hadir malam ni kena dengar lah ni. Nak dengar dalam televisyen, tobat tak dengar. Suara bomak. Hadirin yang dihormati sekalian. Perkara yang lain-lain pula yang menyebabkan minda rakyat berubah. Pemikiran rakyat berubah. Di antaranya dulu mereka kata hanya UMNO saja yang boleh merintah. Pembangunan hanya boleh dibuat oleh Barisan Nasional. Adanya jalan raya, sekolah semua ni kerana adanya UMNO. Tak ada UMNO, tak ada pembangunan. Oleh kerana terlalu lama UMNO merintah, terlekat dalam otak orang. Adanya sekolah kerana adanya UMNO. Adanya jalan kerana ada UMNO. UMNO itu jalan, jalan itu UMNO. Sekolah itu UMNO, UMNO itu sekolah. Betul ke tak? Sekarang orang mengembara seluruh dunia. Tuan-tuan pergi ke Thailand. UMNO ada tak di Thailand? Jalan raya ada tak? Tak ada. Orang naik perahu semua di Thailand tu. Sepatutnya dalam perjanjian understanding ASEAN, lebuh raya Thailand dia buat daripada Bangkok sampai Golok. Dia dah siap. Dah. Kita lebuh raya Kuala Lumpur sampai Rantau Panjang. Baru siap takat Jabok. Nampak tak kita ketinggalan? Nampak tak? Keram sungguh tu. Sepatutnya kita daripada Kuala Lumpur tu lebuh raya naik kereta boleh sampai ke Kunming, China. Bangkok dah selesai dah hak bahagian dia. Kita lintas sempadan Golok, kita dah masuk lebuh raya. Pergi ke Naratiwat, sung, buah minyak Caltex, sung, sampai Bangkok. Kita di sini baru takat Jabung. Artinya ada UMNO, tak ada UMNO, rupanya pembangunan berjalan. Kemudian hadirin sekalian, bila kita dapat kuasa di Kelantan tahun 90, orang tengok hadirin sekalian pembangunan ada di Kelantan. Seperti juga di negeri lain. Artinya tak ada UMNO kalah BN kalah, pembangunan tetap ada. Ini dulu ni terpaku pikiran itu dah mula buang. Kemudian persepsi yang lain yang paling dahsyat sekali. Kalau PAS merintah, perempuan kena duduk cerok dapur. Tak boleh kerja. Ini lama ni isu ni. Yang duk bawa isu ni apa-apa lah duduk. Orang Cina kena potong kalau PAS merintah. Semua Cina takut. Tapi bila kita dapat memerintah Kelantan, orang melihat
tomahan propaganda itu tidak betul. Bila tomahan dan propaganda itu tidak betul, rakyat berani buat perubahan. Datang pilihan raya 2008, calon-calon PAS diundi oleh orang bukan Melayu, bahkan PAS boleh menang di kawasan yang majoriti orang bukan Islam. Di antaranya Dr. Mariah Mahmud menang di Kota Raja. Orang Islam lebih kurang 47%, bukan Islam 53%. Dr. Mariah menang lebih 20,000 majoriti. Antara yang terbesar di Selangor dimenangi oleh Dr. Mariah. Artinya orang bukan Islam, mereka tidak takut lagi kepada PAS karena dulu mereka dengar tersalah propaganda. Wanita pun macam tu. Sekarang ni bukan setakat wanita kampung, penyanyi pun berlambak mari ke PAS. Semua lah ni nak ceramah dengan apa tu? Hampa pandai aku tak kerti sebab saya drama gerak khas tu saya tak tengok. Saya tak kenal. Saya kenal Saloma ya. Hadirin yang dihormati sekalian. Artinya pandangan umum terhadap PAS berubah. Menyebabkan rakyat sekarang berbagai kaum boleh terima perubahan pemerintahan. Kemudian hadirin sekalian, orang melihat juga prestasi kerajaan kita. Kelantan, Penang, Selangor, Kedah dibandingkan dengan pemerintahan BN di negeri yang lain. Didapati hadirin sekalian, kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat ini jauh lebih baik. Perkara yang paling berat kerajaan BN hadapi sekarang untuk hadapi rakyat yang cerdik ialah masalah rasuah dan penyelewengan. Inilah yang paling berat BN hadapi, khasnya UMNO. Hadirin sekalian, misalnya kita menyebut kalaulah dulunya penyelewengan yang berlaku dalam Bank Bumi Putra, 2,500 juta wang Bank Bumi dibawa ke Hong Kong kerana UMNO nak bantu Melayu Hong Kong. Oh, Melayu ramai di Hong Kong. Ada Pak Leh, Mak Nap, Tok Tijah, Leha, Karim di Hong Kong. Yang duduk di Jengkar ni Ah Leong, Maniam, Vincent. Hadirin sekalian, saya duduk cakap terbalik ni, hampa faham ke tak? Aku seraya kalau aku tak faham mampu. Waktu itu saya baru masuk parlimen. Saya dengar perbahasan, saya terkejut. Lim Kee Siang mendedahkan bagaimana wang Bumi Putra diselewengkan. Di Hong Kong saya ingat terbunuh seorang pegawai eksekutif Melayu, Jalil Ibrahim. Perdebatan yang saya baru tengok dalam parlimen, rupanya macam ni orang berdebat tu. Pumpiang Lim Kee Siang ni. Dia bawa segala hujah tentang penyelewengan Bank Bumi. Tapi orang Melayu tak sensitif kerana yang mendedahkan itu Cina. Ini Lim Kee Siang barangkali iri hati terhadap Bank Bumi Putra yang menolong orang Melayu. Pendedahan Lim Kee Siang tidak banyak memberi kesan kepada orang Melayu. Kerana yang mendedahkan itu Cina, DAP pula waktu itu dianggap anti Melayu, maka tidak memberi kesan besar pendedahan itu. Tetapi kebelakangan ini penyelewengan
bukan didedahkan oleh Anwar Ibrahim, bukan oleh Mat Sabu, bukan oleh Tuan Ibrahim, bukan oleh Lim Kit Siang, tetapi pendedahan penyelewengan keuangan didedahkan oleh Jabatan Audit Negara. Bila Jabatan Audit Negara yang dedah, hadirin sekalian, Jabatan Audit Negara bertanding dalam pilihan raya atau tidak? Bertanding atau tidak? Mereka pegawai-pegawai yang terlibat dalam akaun yang audit perbelanjaan kerajaan pusat dan negeri dan anak-anak syarikat GLC kerajaan pusat dan negeri di bawah yang di-Pertuan Agong. Bila badan ini yang dedah, inilah yang UMNO sekarang tersandar ke dinding. Boleh faham? Bila saya dulu duduk dalam Public Account Committee di Parlimen, datang mesyuarat, audit negara bawa bagaimana penyelewengan wang PPRT, iaitu projek pembangunan rakyat termiskin. Orang Melayu yang awam bumi putra lah, atau rakyat yang rumah pun tak ada. Ada rumah pun zinc pecah, rasuk, patah. Orang nak mengendap pakai duduk tepi jalan boleh nampak. Ataupun dia dah menikah, anak 3 duduk dengan mak mentua lagi. Mak mentua duduk beletiang, apa kucing ni makan pandai, rumah tak tahu buat. Itu pukul kucing sindiak menentu. Maka orang seperti ini bolehlah pergi jumpa wakil rakyat ataupun kemas, mintalah bantuan baiki rumah. 5,000 lah selalunya kerajaan beri. Baik atau tidak program PPRT ini? Baik ke tak? Audit negara mendedahkan wang itu digunakan oleh menteri untuk ternak ikan. Lantik isteri jadi lembaga pengarah. Ditunjukkan dalam gambar berwarna rumah banglo dapat bantuan PPRT. Rumah orang miskin tak dapat bantuan PPRT. Artinya penyelewengan itu didedahkan oleh Jabatan Audit Negara. Betul ke tak? Bila berlaku begitu, hadirin sekalian, kita lihat seorang pegawai tinggi kemas didakwa di mahkamah. Menterinya berhenti, akhirnya balik jaga bola. Betul tak? Artinya yang mendedahkan itu, kalaulah PPRT itu yang menjadi hero mendedahkan penyelewengan itu, datang daripada PAS atau DAP, orang kata kita ni mengada-ngadakan cerita. Tapi bila datang daripada audit negara, kerajaan tak dapat elak, UMNO tak dapat elak. Begitulah juga. Misalnya, harga daging makin hari makin mahal. Saya tak tahu di Jengkah. Kami di Pulau Pinang, dekat nak raya nanti, sekilo sampai RM25. Jengkah berapa? Lebih kurang lah kot, 23, 22 gitu kot. Mahal. Orang anak 8 nak beli daging, kalau nak raya berapa? Nak beli sekilo. Sekilo. Tak ada apa-apa, kena ambil kurang-kurang pun 5 kilo, 10 kilo. Kalau sekilo RM25, 5 kilo, kira? Mana jadi? Maka diikhtiarkan supaya lembu banyak, daging jadi murah. Kerajaan pun peruntukkan 250 juta untuk ternak lembu. Bagus tak projek tu? Bagus ke tak? Bagus. Tapi audit dedahkan, dia beri kepada satu syarikat yang nama NFC. Semua tuan-tuan tahu dah. Saya nak ulang bagaimana audit dedahnya. NFC itu pengarah dia, orang panggil Datuk Saleh Budu. Dia orang Kelantan, dia PhD dalam bidang hal budu ni.
Maka bagi dia jaga lembu, dia beli kondo, dia beli kereta, dia lantik anak dia jadi lembaga pengarah, gaji sampai 30,000. Artinya hadirin sekalian, lembu dia belah sikit buat benda lain. Duit rakyat lingkup ke tak? Bila pendedahan ini oleh audit negara disambung, diperjelaskan oleh kita, akhirnya menteri, suami menteri itu kena, isteri menteri kena berhenti. Itulah dia Joe Hicau lah, Syaridat Jalil. Kalau tak berhenti, wanita UMNO kata kami tak boleh masuk kampung. Masuk kampung orang panggil kami wanita lembu. Artinya bila audit negara yang bedah, masalah atau tidak kepada UMNO Barisan Nasional? Masalah ke tak? Inilah yang mereka hadapi sekarang. Audit negara dedah lagi. Kalau audit negara tak dedah, tobat Bamak tak tahu. Teropong laut itu harga 1,900. Bagaimana kerajaan beli dengan harga 46,000? Ni apa bentuk kedarah banyak mana? Pendedahan ini dibuat oleh audit negara. Kira pi kira main, inilah wang negara kita hilang, kira bocor lebih 20 bilion setahun. 20,000 juta banyak ke tak? Bolehkah pemimpin UMNO jawab benda ni? Inilah hadirin sekalian mereka hadapi masalah dengan golongan pertengahan dipanggil middle class. Orang Cina lebih marah daripada orang Melayu. Hal-hal isu duit. Kenapa? Sama-sama rakyat Malaysia, kita bayar cukai. Tapi orang Melayu kebanyakannya bayar cukai tak langsung. Orang Cina dia bayar cukai tak langsung dan cukai langsung. Cukai langsung ni misalnya income tax. Berapa orang dia, tuan-tuan ni bayar income tax. Tapi tuan-tuan depan saya ni banyakkannya milik kereta. Betul tak? Katalah lah ni kelapa sawit naik harga, nak pun dah kerja, belilah Honda Accord. Bawa balik daripada Kuala Lumpur. Singgah di mana jengkal kedai kopi dulu. Kawan-kawan pakat tengok, ish. Berapa jam kamu sampai Kuala Lumpur ke sini? Allah, 1 jam setengah. Aku lari 180 ke atas. Jalan straight 250 boleh pergi. Kona 180. Ini aku bertolak tak saat 8 pagi. Lah aku boleh minum pagi dengan hamba 10 tengah. Tu dia punya laju. Berapa harga? 150,000. Tuan-tuan tahu tak? Kalau kerajaan tak ambil cukai, kereta tu hanya lebih kurang 80,000. Nak tahu harga kereta itu, pergi Langkawi, tengok kereta bebas cukai. Honda Accord baru 80-90,000. Sini 150,000. Artinya sebiji kereta kita beli, kerajaan ambil 70,000. Hampa tahu tak? Yang tu kita bayar gaji menteri, wakil rakyat, semua tu. Jadi bila dia cukai tak langsung, dia tak terasa. Orang tengok dia beli kereta, okey. Dia kena bayar lagi income tax kerana dia niaga. Kemudian dia nak tukar lesen, nak daftar syarikat, nak buat tu bayar-bayar. Sebab itu bila penyelewengan, mereka cukup marah. Orang Melayu middle class marah. Maka UMNO semakin kurus. Dia kurus, mula besar, makin kurus. Hadirin yang mati sekalian, inilah yang kita lihat rakyat marah tak menuntut perubahan. Hujah apa lagi UMNO nak guna untuk pertahan mereka supaya memerintah? Good governance, kerajaan yang baik mereka tak ada. Rasuah, indeksnya makin menjadi, makin teruk. Nombor daripada dulu kita nombor 25 lah jatuh nombor dekat 60. Artinya rasuah semakin menjadi-jadi. Bahkan Menteri Diri Jala kata tahun 2019 kemungkinan bankrupt. Inilah hadirin sekalian yang kita lihat. Masalah ini menyebabkan rakyat marah dan ingin buat perubahan.
Bagaimana cara UMNO nak bertahan? Tak ada lainlah hadirin sekalian, mereka bertahan dengan cara main isu perkauman. Oh, ini yang paling berat sekali. Risalah, surat khabar disebabkan perkauman. 20 perkara akan berlaku bila Pakatan Rakyat memerintah. Di antaranya, azan tidak boleh lagi berkumandang di udara. Pelajaran agama Islam akan didesak oleh DAP supaya dihapuskan. Disebabkan macam-macam lagi lah. Walaupun mereka main peranan begitu, kita nampak hadirin sekalian, Najib masih tak selesa untuk nak bubar parlimen. Tun Mahathir Mohamad kata kalau boleh biarlah perhabis penggal. Sebab Tun Mahathir 3 minggu lepas membayangkan kemungkinan Malaysia tukar kerajaan. Dia kata esok puak ni menang, mereka akan penjarakan saya. Mereka nak tuduh saya macam-macam, katanya dia berasal. Dulu dia tak nak cakap macam tu. Tun Mahathir, kami ni bukan jenis balas dendam. Jangan bimbanglah, tapi kalau buat salah, kena masuk. Kalau Dr. Mahathir duduk lalokak, aku nak melawat dia. Nak tengok dia duduk lalokak macam mana. Dia panggil saya Ahmad Sabu. Nanti dia tengok saya Ahmad Sabu, apa namanya, berapa lama saya nak duduk di sini, apa namanya, bawa hantu. Artinya Tun Mahathir telah membayangkan pertukaran kerajaan ini. Hadirin sekalian, kes rasuah dan penyelewengan ini juga menghantui UMNO dan BN. Di antara yang paling besar sekarang ialah kes pembelian kapal selam. Walaupun dah 10 tahun dia muncul balik semula. Minggu lepas saya dijemput untuk hadir majlis makan malam Anjuran Suaram. Berucap di situ, di antaranya nak pungut derma membiayai kes kapal selam di Perancis. Maklumat saya tak banyak, saya dengar maklumat lawyer-lawyer yang terlibat. Di antaranya telah ditemui surat hitam putih daripada Menteri Pertahanan Najib Tun Razak waktu itu, memohon 1,000 juta Amerika, 1 bilion waktu itu lebih kurang 3,500 juta, minta daripada syarikat pembuat kapal DSCM dan diberi kepada Peri Mekar Sdn Bhd. Ini terdedah di Perancis. Saya yakin hadirin sekalian banyak perkara ini, rasuah pembelian kapal ini dibincangkan di Parlimen Malta, dibincangkan di Hong Kong. Dia sudah jadi skandal dunia. Saya yakin ini di antara punca sebab Najib cari tarikh nak bubar tak jumpa. Dia dah dapat tarikh, dia tengok muka Rosmah duduk sebelah, dia terkejut, tak jadi. Dan beberapa orang telah dipanggil di Sapina ke Perancis. Cerita Al-Tantuya muncul semula di dada akhbar di seluruh dunia. Sekarang ni Al-Tantuya tu jadi cerita balik, diperbualkan semula oleh seluruh dunia. Kenapa Al-Tantuya dibunuh? Al-Tantuya tu gadis cantik, kenapa bunuh? Kalau tak mau beri kat kami. Saya ada, Tuan Ibrahim pun ada. Kita dengar habaq nama dia Aminah binti Abdullah. Bunuh bapa. Al-Tantuya pula keluar dalam media Malaysia, dia ini translator, penterjemah. Rakyat cuba fikir sikit, syarikat buat kapal ini 1,000 juta meniaga. Takkanlah nak panggil penterjemah luar, takkan mereka orang Perancis ni tak boleh cakap orang putih.
Kalau menyegah kopok lekor lain lah. Atau jual cucuk pisang di Simpang 3 Jengka. Atau Cik Minah jual bubuk kacang. Buat apa translator? Ini translator syarikat yang berbilion menegara. Tak mungkin. Kemudian dia dibunuh. Setelah dibunuh, kenapa diletup? Jadi persoalan rakyat. Hadirin sekalian, yang bunuh, siapa bunuh Al-Tantuya? Siapa bunuh? Ninja. Ninja Turtle. Sebab tutup semua muka mereka. Orang di Syaki membunuh Susilawati, India tu. Muka mereka ditutup ke tak? Pasal apa Al-Tantuya ni? Orang yang di Syaki bunuh ditutup. Tuan-tuan tak tanya ke benda ni? Kau orang Melayu malas fikir. Okey, terdedah di mahkamah yang membunuh polis. Seorang inspektor, seorang korporal. Takkan tuan-tuan tak tanya, siapa suruh polis tu bunuh? Tanya ke tak? Adakah polis ni kerja dia bunuh orang? Saya naik balai polis ni merata. Balai polis mana yang saya tak naik lagi? Lepas ceramah, duduk balai. Lepas ceramah, duduk balai. Lah, ya dak ni. Lepas akta berubah ni, dulu duduk balai. Bila saya telefon isteri saya pukul 2 pagi, kat nomor isteri dia tahu dah. Saya telefon dia 2 pagi, dia pun angkat telefon. Abang duduk lokap mana? Esok pagi balik rumah ya, itu dia pesan. Dia tidur balik. Bagi dia, saya duduk balai itu bukan berita dah. Tak ada pun dalam soal siasat, polis keluar pistol, acu pistol kat saya, tak ada. Mereka tahu, saya tahu mereka ada pistol, tak benar. Kenapa mereka bunuh Al-Tantuya? Siapa yang suruh? Artinya cerita Tantuya ni cerita yang tak selesai, betul ke tak? Saya sebut selalu, kalau filem Hindustan, dia kena muncul Inspektor Sahab. Dia akan siasat, dedahkan kepada seluruh India. Siapa yang mengarahkan polis membunuh Al-Tantuya itu. Mau tak filem Al-Tantuya ni diselesaikan? Kalau mau, kita ambil alih Putrajaya. Inilah orang yang berkenaan duk ketak lutut ni. Sebab benda ni benda mafia. Negara kita mesti dibersihkan imej ini. Kalau tidak, pelabur-pelabur takut nak datang menegak di sini. Inilah hadirin sekalian yang kita lihat antara perkara yang Perdana Menteri kita amat sukar nak cari tarikh nak bubar parlimen. Kemudian dia kata, ada orang kata nak buat musim haji. Saya kata, kenapa menyusahkan orang? Orang tangguhlah nak pergi semua, kamu tanggung dosa. Dia jawab, dia kata, Mak Sabu kata, saya pikul dosa pula. Iyalah, kalau buat musim haji ada orang tangguh lah, ada orang sahati lah. Ada yang jadi calon, dia pergi nanti. Dia duduk tawah tu pun bukan dia ingat lagi lah. Orang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dia duduk tawah. Aku jadi calon ke tak? Nak balik ke tak? Tak kacau. Lebih baik dia umumkan, tak buat pilihan musim haji. Bukan senang. Setuju ke tak? Ini kenapa duk bagi rakyat susah? Jadi banyaklah perkara-perkara itu sekalian. Dalam keadaan begitu, kita tahu sokongan rakyat kepada mereka makin kurang. Tak ada lainlah isu yang mereka main sekarang, isu perkauman. Tadi pengurusi sebut, risalah-risalah itu hanyalah mukadimah je bau. Hadirin sekalian, mereka nak main isu lain, tak boleh dah. Kalaulah UMNO kalah, pilihan akan datang, Pakatan Rakyat menang, Lim Kee Siang jadi Perdana Menteri. Ini disebar di pegawai-pegawai kerajaan, doktrin BTN. Setengah mereka percaya. Nak jadi Perdana Menteri Papua ni 40 lebih. Pas jadi baru di AP. Kau seorang Melayu, kau seorang Cina pula. Di AP jadi baru apa?
Oh, tak apalah kalau saling membaruah begitu. Dia lawan, dia hantam Lim Guan Eng. Isu perkauman cukup dahsyat. Tapi disebut dalam kajian mutakhir ini, negeri yang paling selesa untuk perkara menang pilihan akan datang, nombor 1 ialah Pulau Pinang. Kenapa? Serangan-serangan mereka, perkauman, akhirnya hilang peluru. Lim Guan Eng anti-Islam. Kita jawab, ya, dulu Ko Sukun zaman dia UMNO jadi exco, beri bantuan kepada hal ehwal Islam 12 juta. 4 tahun Ketua Menteri Lim Guan Eng Pakatan Rakyat Merintah Pulau Pinang, bantuan kepada hal ehwal Islam sudah 63 juta. Anti-Islam ke kalau bantuan naik? Anti-Islam ke tak? Tadi mana Ustaz mana sebut tadi? Tanah kubur di sini digadai kan? Mana tadi Ustaz? Ha? Di Perak. Tanah kubur digadai. Digadikan kawasan untuk dimajukan. Di Jelutong, orang Melayu tak ada kubur. Adalah kubur, bukan tak ada. Sempit. Kerajaan negeri beli tanah Cina. Lebih 30 juta dijadikan kubur orang Islam. Artinya kerajaan Lim Guan Eng beli tanah Cina dan dijadikan tempat kubur orang Islam. Di negeri UMNO memerintah, kubur orang Islam digadai jadi tempat maju. Nikah dia cara nak jaga Melayu. Artinya hadirin sekalian, propaganda mereka ni makin hebat. Tapi rakyat tak percaya. Ada sekor sekarang bekas DAP Melayu Pulau Pinang. Dia dibawa round mata di pejabat-pejabat kerajaan. Katanya dikawal oleh polis pula. Masa dia nak bagi ceramah, tak boleh rakam, tak boleh ambil gambar. Sebab dia nak beritahu rahsia besar. Apa rahsia yang nak beritahu? Dia kata, Padri dan DAP dah berbincang untuk jadikan Malaysia negara Kristian. Dia buat report polis. Mak Sabu jumpa dia, mujuk dia supaya tarik balik report itu. Saya sanggup bayar 1 juta ringgit. Aku nak bayar 1 juta. Tapi inilah pembohongan yang dibuat, diatur di setiap pejabat kerajaan. Timbalan Presiden PAS Mak Sabu tu punya baik dengan Lim Guan Eng. Dia kata pada saya, inilah Melayu ni yang dibawa pejabat kerajaan ni. Dia sanggup makan babi bersama Lim Guan Eng daripada berunding dengan pemimpin UMNO. Hadirin sekalian, kalaulah boleh share berita itu, boleh rakam, boleh keluar surat khabar, sah kita saman di mahkamah. Mampu ke tak? Tapi dia berbohong dan ditaja oleh kerajaan ke pejabat-pejabat. Bagi saya ini perbuatan yang paling desperate dan paling bankrupt. Betul ke tak? Dia cuba main isu-isu perkauman beginilah. Hadirin sekalian, rakyat sekarang nasib baiklah hadirin sekalian, ada media alternatif. Kita tengok. Bila berlaku bersih 3. Tak nampak? Dia gunakan modus operandi untuk mempengaruhi rakyat macam peristiwa Mamali. Tuan-tuan ingat tak peristiwa Mamali? Kenapa berlaku peristiwa Mamali? Waktu itu beberapa orang pemimpin pemuda nak ditangkap di bawah ISA. Saya, Ustaz Bakaci, Ustaz Boni Amin, Ustaz Ibrahim Libya, dan beberapa orang yang lain. Polis nak tangkap, yang paling senang tangkap saya. Saya duduk makan di sebuah restoran di Bukit Mentajam. Polis tu turun daripada kereta, dia kata, "Mat, pergi naik kereta polis." Saya kata, "Jom." Masuklah kereta, dia tanya, "Nak buat apa?" Dia kata, "Kita bincang hal permit." Bincang permit apa? PP tak balik. Tangkap yang kedua pun begitu juga.
Semua mudah, tapi Ustaz Ibrahim Libya ni dia lain. Dia ada falsafah tersendiri. Dia kata tangan dia haram ditangkap di bawah ISA. Haram gari kena tangan dia bawah ISA. Sebab dia tak iktiraf undang-undang ISA. Kalau nak tangkap saya bawah ISA, kata Ibrahim Libya, sila ambil mayat. Falsafah dia guna, daripada hidup bercerminkan bangkai, lebih baik mati berkandungkan tanah. Ni Ibrahim Libya. Nak tangkap dia, dia lawan pengikut dia lawan. Nak tangkap dia, dia lawan pengikut dia lawan. Bila saya ditahan kali kedua di bawah ISA, pegawai-pegawai polis bersembang dengan saya, dia kata, kami hormat Ustaz Ibrahim Libya di atas keberanian dia. Dia cakap, dia buat. Kami terpaksa ambil mayat dia. Artinya tak boleh ambil hidup. Banyak orang yang bercakap derah dah Ustaz Ibrahim. Tapi dengar kata nak tangkap bawah ISA, menyorok dalam bonet kereta 2 minggu. Hak jenis tu pun ada. Jadi berlaku peristiwa Mamali, 14 orang. Orang kampung terbunuh, polis 4 orang. Kita lihat, masa itu Menteri Penerangan Rais Yatim. Dia guna RTM untuk memberitahu Ibrahim Libya menganut ajaran sesat. Ibrahim Libya kebal. Ibrahim Libya ni, bila dia meninggal, pengikut-pengikut dia meninggal dunia, mengucap mereka telah berubah. Dia tak sebut Muhammad Rasulullah. Ibrahim Libya Rasulullah. Ditunjuk wanita yang lupa diri bila minum air azimat Ibrahim Libya. Hadirin sekalian, propaganda dibuat, termasuklah buat drama Guru Yahya. Guru Yahya yang menganut ajaran sesat, disamakan ini dia ajaran Ibrahim Libya. Hadirin sekalian, bila propaganda itu dibuat setiap malam, kita ceramah lawan, hadirin sekalian, maka datang pilihan raya, kita hanya menang 1 kerusi parlimen waktu itu di Pekalan Cepa, Kelantan. Lain kita kalah teruk, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, banyakkan hilang deposit. Pahang, Tobat tak menang. Kedah kita menang 3 dun, Terengganu 5, dun di Kelantan 10. Itu hadirin sekalian. Sebab propaganda BN UMNO guna melalui RTM begitu hebat. Bersih 3, macam tu juga rakyat yatim nak buat. Boleh ke tak dia buat begitu di tahun 2012? Boleh tak? Dia tunjuk dalam televisyen, perusuh-perusuh mengganas. Peserta bersih 3 mengganas, terbalikkan kereta polis. Betul tak peserta tunjuk perasaan terbalikkan kereta polis? Betul tak? Betul. Tapi RTM cerita tak? Kereta polis itu melanggar 4 orang sebelum diterbalikkan. Cerita ke tak? Bila anak-anak muda tengok YouTube, tengok berita RTM, siapa nak percaya pada RTM lagi? Inilah untungnya kita ada alternatif berita sekarang, dipanggil internet media maya ni. Kalau tak ada yang ni, mampus kita. Sebab itu Tun Hani Humar di peringkat awal, kerana dia ni panggil pening, jadi duk jaga Genting Highland, duk carilah yang Quran tak jumpa, aku haram judi ni. Bila mai orang tanya dia bersih 3, mereka mengganas, mereka terpengaruh dengan komunis. Kira-kira 3 minggu lepas, Tun Hanif kata kerajaan akan, pasukannya akan tetap siasat, termasuk polis yang mengganas, yang melanggar undang-undang. Artinya dia baru tengok YouTube. Sebelum itu dia tengok, sebab YouTube ni bukan zaman dia. Betul tak? Inilah hadirin sekalian, kalaulah tak ada media maya ni mampus kita. Tapi Rais Yatim, dia masih main lagu lama. Ini yang orang tolak RTM ni. RTM hanya ditonton oleh orang tua-tua. Rehat, tunggu mati. Kita lihat lagi. Mereka nak dapat sokongan orang Melayu. Di antaranya yang Melayu ramai, bekas polis, bekas tentera. Betul ke tak? Ni ramai orang Melayu. Maka
lebih kurang setahun yang lalu mereka jumpa kes, iaitu ucapan saya menjelang merdeka. Bila saya cakap soal kemerdekaan, memanglah Tengku Abdul Rahman, Datuk On disenaraikan pejuang kemerdekaan kita terima, tapi senaraikan bersama Dr. Burhanuddin, Datuk Ahmad Bustamam, Pak Sako, Abu Bakar Abakir dan banyak lagi. Setuju ke tak? Mereka yang lawan British ini, Mat Kilau, Tok Janggut, Mat Indra, mereka ni adalah pejuang belaka. Oh, dia dapat itu, dia main Muhammad Sabu, timbalan Presiden PAS, nak hidupkan semula pahaman komunis. Dia serang dalam televisyen tiap-tiap malam. Bekas polis, bekas tentera, orang awam buat report terhadap saya, lebih 1000 report. Nyawa saya diancam. Rumah saya cuba dibakar. Pintu pagar dah terbakar dah. Nasib baik orang depan rumah nampak ramai-ramai keluar padam. SMS kepada saya, ancaman nyawa ni, ancaman terhadap isteri, anak-anak bertubi-tubi. Cuba mereka nak hidupkan bahawa kita ni nak membela komunis. Saya pergi ke Pahang mana-mana tengok gambar warna hijau di topi bintang 3. Saya pergi dekat tengok. Saya pedih ni, aku. Kemudian Tuan Ibrahim Tuan Man cuba membela hal kemerdekaan ini. Dia pun dicop komunis juga. Saya tengok di Perak gambar Tuan Ibrahim bintang 3. Lah, Tuan Ibrahim pun komunis. Mujahid Rawat tersenarai sama. Saya, Mujahid, Tuan Ibrahim, bapa komunis. Saya seronoklah, tidak saya seorang. Tuan Ibrahim kenal sama, padan muka. Ianya jadi isu hebat di debat. Dibincang, sampailah ke peringkat, Profesor Zainal Keling kata, Melaya tak pernah dijajah. Yang ni mengarut. Mayudi Yasin kata, hang nak sokong pun biarlah, betul-betul ini mengarut dah ni. Tuan Ibrahim kata, kalau hang nak tukar tayar kereta jack, boleh tukar tayar sudahlah. Ni jack sampai terbalik. Kemudian hadirin sekalian, mereka nampak dah isu ini nak lagi reda pula. Najib pun istihar bagi RM3,000 kepada AC dan Home Guard. Mereka dapat duit itu, tang mana ceramah saya, mereka datang jumpa. Bang Mat, terima kasihlah kerana Bang Mat kami dapat RM3,000. Saya kata, Pakcik ni parti apa? Saya UMNO. Tapi kalau Bang Mat tak bersuara pada ni, kami tak dapat lah. Banyak saya dapat ucapan terima kasih. Daripada Home Guard, bekas lah orang tua-tua ni. Yang ada pun beberapa orang lagi. Kemudian dia nampak ada isu ni, hadirin sekalian, kita boleh berjaya menang. Dia pun dakwa saya di mahkamah. Di bawah seksyen 500 kanun jenayah. Kalau didapati salah, denda RM2,000. Peguam negara minta ikat jamin RM50,000. RM50,000. Sedangkan kes NFC 250 juta skandal, peguam negara minta ikat jamin RM5,000. Pelik ke tak? Inilah dia Malaysia, tanah airku. Peguam kita minta korang, hakim pun benaklah RM15,000. Nak ambil duit mana? Kami bawa RM4,500. Kutip derma lah mahkamah. Bila kutip derma, ada anggota polis pakai uniform. Dia tarik orang yang kutip derma masuk dalam tandas. Kita ingat nak apa? Dia keluar duit dalam poket dia, dia pun derma. Dia kata, saya bersama dengan Bang Mat. Kirim salam pada dia. Cuma kawan kita tanya, kenapa tak derma dalam mahkamah? Saya pakai uniform. Dah kes tu, akhirnya bercara lah minggu lepas. Bercara minggu lepas, hadirin sekalian. Ini episod yang paling menarik. Pendakwa baca kes, kemudian panggillah orang yang tertuduh. Muhammad bin Sabu, masuklah saya seorang-seorang, duduk dalam kotak yang tertuduh. Duduk seorang sebab perut tua. Tunggu itu.
Kalau kes lain ramai sikit, ni seorang. Kemudian dipanggil saksi yang pertama, pengadu. Namanya Vivan Nazan. Panggillah. Dia pun lalu saya tengok dah tua dah. Berjalan pun tempang. Dia senyum, dia masuk duduk. Kemudian pendakwa mula tanya. Kamu Vivan Nazan anak lelaki pak? Dia kata, ya. Kamu bertugas sebagai apa? Saya dulunya polis, sudah pencen. Umur lebih kurang 70 tahun. Adakah kamu yang buat report terhadap Muhammad Sabu? Ya, saya. Balai polis mana kamu buat report? Raub. Faham ni? Inikah report yang kamu buat terhadap Muhammad Sabu? Dia mengaku ditunjuk report itu. Report itu iaitu diantaranya saya memfitnah pasukan polis dengan penyokong pasukan komunis yang menyerang Bukit Kepong yang diketuai oleh Goh Pek apa saya lupa nama. Saya lupa nama sebab saya tak nak sebut. Kemudian dah habis, pendakwa kata duduk, peguam kita pula soal. Peguam kita kata, Vivan Nazan, ya, kalau kamu tak larang, duduk atas kursi. Saya nak soal panjang ni. Kalau berasa lengah, beritahu. Minum air dulu. Lepas tu Hanifah Maidin pun soal. Kamu yang buat report terhadap Muhammad Sabu? Ya. Kamu dengar tak Muhammad Sabu berucap? Tidak. Inikah report kamu? Ya. Dibacalah. Baca report kamu. Yang saya sebut tadilah. Saya menyokong komunis, menghina polis di Raja Malaysia dalam serangan Bukit Kepong yang diketuai oleh seorang Cina tu. Stop. Hanifah kata berhenti. Kamu kata Muhammad Sabu menghina polis, menyokong komunis. Ada tak satu perkataan komunis pun dalam ucapan Muhammad Sabu? Sebelum itu, ditunjuk keratan akhbar utusan yang dibuat report berdasarkan laporan utusan. Ditunjuk juga transkrip yang dibuat oleh polis. Diserah kepada peguam negara, iaitu ucapan saya dibuat dalam bentuk perkataan. Satu-satu-satu. Dia suruh baca. Tak ada perkataan komunis. Ada tak perkataan komunis yang apa yang Mak Sabu berucap? Tak ada. Ada tak Mak Sabu sebut dia menyokong pasukan komunis? Tak ada. Setuju tak dengan saya? Ni kata Hanifah Maidin. Bukan Muhammad Sabu memfitnah polis. Kamulah yang memfitnah Muhammad Sabu. Ya, saya setuju. Waktu itu kami semua terkejut. Terpinga-pinga. Hanifah Maidin kata, ini mahkamah. Relax. Dengar soalan. Jawab dengan betul. Dia kata, ya. Saya bersedia. Kamu kata Muhammad Sabu memfitnah polis. Sedangkan menurut laporan yang kamu buat, kamulah yang memfitnah Muhammad Sabu. Setuju atau tidak? Setuju. Diulang kali ketiga, jawapannya serupa. Kalau begitu, saya boleh mendakwa Vivan Nazan kerana memfitnah Muhammad Sabu. Ayo, tarik baliklah ini kes. He's my brother, no. Dia angkat tangan sembah saya begitu. Tarik baliklah. Ini my brother. Okey, tak apa. Relax. Berhenti 10 minit. Sambung pula bicara lagi. Baca lagi. Hanifah tanya, Bukit Kepong di mana? Selangor. Hanifah terkekah dia. Tu Kepong. Tak apalah, mana pun tak apalah. Antara sekalian, dengan menyokong komunis, serangan Bukit Kepong, Muhammad Sabu menghina yang di Pertuan Agong. Betul? Betul. Ini laporan kamu. Lapor kamu. Saya nak tanya, kenal tak Mahatma Gandhi? Kenal? Mahatma Gandhi lawan British. Siapa hero? Mahatma Gandhi. Mahindra lawan kerajaan British. Siapa hero? Mahindra.
Malaysia merdeka, Melaya merdeka tahun berapa? Dia kata tahun 57. Masa serangan Bukit Kepong berlaku tahun 50. Betul? Betul? Ada atau tidak yang di Pertuan Agong pada waktu itu? Tak ada. Ayo Tuan Hakim, taruh baliklah ini kes. He's my brother now. Saudara sekalian, dia mengayu berkali-kali supaya kes itu ditarik. Bila dah mengaku begitu, Hanifah dah cukuplah soalan dekat sini. Dia pun masa nak keluar, dia jumpa saya. You are my brother. Saya pun besok saya buat sidang akhbar di pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya hadirin sekalian, saya kata saya tidak akan saman bekas korporal polis itu. Saya maafkan dia karena dia telah mengaku salah dan memohon berayu berkali-kali memohon maaf. Saya tidak akan dakwa beliau. Tetapi utusan Malaysia yang membuat berita palsu, tetap saya akan saman di mahkamah. Sebab itu Tuan Ibrahim kena rapat dengan saya. Sebab tak lama lagi saya jadi orang kaya. Artinya utusanlah main berita ini, dan mereka harap bekas polis, bekas tentera akan marah pada kita. Tengah-tengah main isu ini, polis 3-star general, Ketua Bahagian Pencegah Jenayah dulu menyertai PAS, Datuk Fauzi Syafi'i. Terkejut. Jadi ahli PAS seumur hidup. Bila dia ceramah malam tu, dia bercakap semangat sikit, Ustaz Adi cakap semangat sikit, mampu UMNO. Kita ingat siapa? Tengok-tengok OCPD. Bekas OCPD. Ada seorang tu dia mari jumpa saya, kenal tak saya? Saya kata mana nak kenal? Saya yang bawa Cik Mat daripada lokap kalau start ke Keng Kemuting. Saya kata sekarang macam mana? Tobat kami bersama PAS. Artinya propaganda mereka UMNO ni tak jadi, hadirin sekalian. Kemudian bekas tentera pula, mereka tubuh kerabat Badan Kebajikan untuk perjuangkan kebajikan bekas tentera. Mereka menyokong Pakatan Rakyat yang melancarkan Togo Jadi dengan Wan Aziza. Sekarang kerabat ahlinya sudah melebihi 34,000. Lieutenant Colonel Nagari kata, menjelang pilihan raya dia nak ahli kerabat melebihi 50,000. Boleh ke tak? Ini bekas tentera banyak ni. Harap dapat sertai kerabat kita perjuangkan bersama hak-hak kebajikan bekas tentera dan bekas polis pada masa yang akan datang. Boleh ke tak? Kalau semua ini, semua komponen masyarakat bersama kita, boleh tak kita ambil alih pemerintahan Darul Makmur? Boleh ke tak? Boleh tak kita ambil alih Putrajaya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.